Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz Azman Mir Zakaria. Bersama saya di sini seorang atlet petang kebangsaan yang pernah mewakili Malaysia di Sukan C dalam acara Sukan Petang dan memperolehi pingat perak dalam acara mixed triple. So, boleh perkenalkan diri anda dan berasal daripada mana? Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Muizzam bin Muhammad Rizan. Saya asal dari Persimas, Kelantan. Alright, Muiz. Untuk soalan pertama, apakah yang membuatkan anda minat terhadap sukan petang ini? Sukan petang menjadi rutin harian saya sejak saya umur 8 tahun lagi dan kini menjadi hobi saya. Untuk soalan berikutnya, siapakah individu yang paling berpengaruh dalam mendorong anda menceburi dalam bidang sukan petang ini? Individu yang mendorong saya ni ramai sebenarnya. Tapi saya cerita macam mana saya boleh kenal petang. Saya boleh kenal petang sebab dulu saya tengok ayah saya main dan dulu gelanggang petang ada di sebelah rumah saya. Jadi saya tengok ayah saya main dan orang-orang kampung orang kampung rumah saya ni main petang. Jadi saya saya cuba bermain, cuba dan ada seorang orang kampung saya, nama dia, saya panggil dia Cik Ta. Dia yang bawa saya pergi ke selection selection Sukma Kelantan lah. Dia yang bawa saya masa 2020 tak silap saya. Okey, untuk soalan seterusnya, apakah cabaran terbesar yang anda hadapi di awal penglibatan anda? Cabaran saya waktu saya mula-mula main petang, waktu tu saya umur 8 tahun. Waktu saya umur 8 tahun tu saya baru main petang. Dan cabaran saya hanya boleh main petang pun pada waktu petang je. Waktu petang. Sebab dulu gelanggang petang dekat rumah saya hanya ada satu je gelanggang petang di sebelah rumah saya. Dan gelanggang tu tak ada bumbung apa semua. Jadi saya hanya boleh main petang sebab waktu malam mak saya tak bagi saya main sebab saya sekolah. Lagipun saya kecil lagi. Lepas tu cabaran dia orang kampung sebab dulu ada satu gelanggang je. Jadi kena gila-gila main. Lepas tu orang kampung ramai. Jadi kita yang budak-budak ni diketepikan. Dan saya hanya boleh main petang pada waktu tengah hari waktu panas. Sebab dulu mak saya tak bagi sangat saya main petang sebab saya terlalu fokus petang. Saya balik sekolah saya main petang. Petang saya main petang. Sebab tu je masa ruang yang saya ada waktu tu. Sebab bila petang cuaca elok, cantik semua, orang tua datang main. Jadi bila saya boleh main pada waktu siang, pada awal petang, macam tu. Alright, untuk soalan seterusnya, pada pandangan anda, adakah atlet lelaki dan wanita menerima pengiktirafan dan ganjaran yang adil dalam sukan petang? Pandangan saya dari segi iktiraf dan ganjaran dalam sukan petang ni, lelaki dan perempuan adil. Dia tak ada lelaki lebih ke, perempuan lebih ke, tak ada. Dia adil je semua. Alright, untuk soalan yang terakhir, bagaimanakah Muiz melihat sukan petang ini sebagai alat untuk menyatukan masyarakat yang pelbagai latar belakang di Malaysia ini? Ya, sukan petang dapat membuat kita mengeratkan silaturahim dengan orang sekeliling kita. Apa yang saya lihat sukan petang ni, dia tak seperti sukan lain. Contoh, tak seperti sukan bola, sukan muay thai, sukan silat. Sebab sukan petang ni dia santai. Dia tak ada macam kita nak gaduh-gaduh dengan pihak lawan ke apa semua. Sebab kalau kita tengok sukan bola, sukan bola dan lain-lain tu dia banyak gaduh dengan pihak lawan apa semua. Jadi kalau sukan petang ni jarang ataupun tak berlaku lah benda tu.
Alright Muiz, sebelum kita mengakhiri sesi kita pada hari ini, so Muiz, boleh berikan sedikit kata-kata kepada penggiat sukan petang di Malaysia ini? Kata-kata dan pesanan dari saya, jangan berputus asa untuk kita mencapai sesuatu. Apabila kita gagal, cuba lagi, jangan berputus asa. Dan apabila kita berjaya, jangan sombong. Bila kita berjaya, kita kena ingat semua orang yang support kita, yang pernah tunjuk ajar pada kita. Sebab apabila kita sombong, tu yang membuat kita jatuh. Sebab semua atlet dah lalui benda ni. Bila duduk di atas, ada ramai yang tak suka kita. Yang ada, yang suka tu ada, tapi tak semua. Sebab kalau kita duduk di atas, benda yang kita buat tu, kita rasa kecil lah. Tapi bagi orang lain, dia rasa besar benda tu. Tu kita kena berhati-hati tu. Okay, itu saja pesanan dari saya. Sekian, terima kasih.